Soalan yang pertama, haid sampai 14 hari tak kering lagi, wajib semayang. Macam mana dengan hubungan suami isteri? Boleh ke tapi masih darah masih keluar? Apakah hukumnya? Dengar baik. Dia kata isteri dia haid 14 hari. Tak berhenti lagi dah, macam mana hubungan dengan suami? Macam mana dengan semayang? Darah tak berhenti lagi ni. Ingat dah. Haid paling lama 15 hari. Kalau dia haid 14 hari maknanya tak boleh semayang lagi. Tapi kalau lepas 15 hari, itulah maksimal haid. Maknanya kalau darah dia tak berhenti sampai 18 hari, maka 15 hari itu adalah haid dan 3 hari lagi adalah istihadah. Maknanya 15 hari tak semayang, tak boleh dijima'. Masuk hari yang habis hari ke-15, wajib dia kena bersihkan dan kena angkat hadas. Yang keluar lagi lebih pada 15 hari adalah istihadah. Istihadah wajib semayang dan tidak haram hubungan suami isteri. Itu bila tu? Kalau dia jenis perempuan istihadah. Tetapi kalau perempuan ini sama-sama haid 7 hari sama. 20 tahun lah, 7 hari berhenti, 7 hari berhenti. Ingat ni. Tiba-tiba hari ni dia mari gila bulan ni. Dia mari sampai belah-belah hari. Maka kalau ada beza hak 7 hari dengan hak lebih itu, maka haidnya tetap 7 hari sahaja. Contohnya, sama-sama dia haid 7 hari. Tapi bulan ni dia mari 20 hari. 20 hari dia mari. Maka tengok, kalau 7 hari tu dia darah tu merah, lebih pada 7 hari tu adalah kokok, maka 7 hari saja sebenarnya dia haid. Faham tak lagi? Hak lebih pada tu walau tak sampai 15 hari dikira istihadah. Ni dipanggil perempuan yang mumayyizah, yang boleh membezakan antara waktu haid dia dan warna-warna darah haid. Tapi kalau ke dalam keadaan biasa, tak pernah mari haid, mari dada lebih pada 15 hari, maka 15 hari saja haidnya. Lebih pada 15 wajib semayang, kena pakai pad dan kena maknanya boleh hubungan suami isteri. Pernah baca dalam buku, sekiranya darah haid dah kering tapi belum mandi, haram bersetubuh kerana belum suci. Sila jelaskan. Suami kadang-kadang bukan boleh sabar. Ganah juga orang Kuatang ni. Nampak baik-baik pula ke? Kalau tolak dia perah, nanti kita pula berdosa serba salah dibuatnya. Biarlah dia tanya. Jangan malu belajar ni. Yang malunya tak belajar. Ada orang mari ngajar, dia tak pergi, duduk lepak di rumah. Tu muka tak malu. Dia gitu. Sebab Nabi Musa tanya Nabi Khidir, dah ini guana, hak ni guana. Belajar juga tu Nabi. Dah kita benda kereta lebih. Baik. Kering dah darah, tak mandi lagi, boleh jima' ke tak? Tak boleh. 2 syarat nak boleh jima'. Yang pertama, hatta yathurna, sampai kering darah. Lepas tu ada pula fa iza tataharna, maka bila telah mandi. Betul tak Imam? Yang pertama kering darah, yathurna. Lepas tu kena tataharna, kena mandi. Lepas pada mandi baru boleh jima' sekira-kira yang dibenarkan oleh Allah. Tu 2 syarat kena ada. Yang tak payah mandi, hanya perlu kering, 2 saja benda. Yang pertama puasa, yang kedua cerai. Tu sajalah. Yang lain kena kering darah dan wajib mandi. Dah kalau dah suami nak derah hangat ni, dapat dah nak mandi, kalau tak beri, dia kata suami marah, dosa pula isteri. Tak dosa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada boleh taat manusia kalau kita derhaka Allah. Faham tak? Manusia suami nak jima', isteri Allah kata tak boleh, kena mandi dulu. Hak mana lebih besar? Allah lebih besar. Jadi tak berdosa dah, tak derhaka. Suami yang berdosa kepada Allah.